Selagi tak bayar bil tak boleh keluar. Siapa nak bantu kan? Banyak kes kita dengar kat Mekah dengan Madinah kan, jemaah kita sakit, jemaah Malaysia sakit baru-baru ni pun yang musim haji yang tahun ni kan. Tahun lepas kan 25 kan. Dah masuk musim haji baru pun still lagi sangkut tak boleh keluar daripada discharge pada hospital sebab bil hospital mencecah RM100,000. Masya-Allah. Itulah risiko apa? Risiko kita kesorangan, tiada siapa bantu. Itu risiko utama, betul tak? Sangat merisaukan dengar kisah macam tu. Betul. Kita sebenarnya hari ni bukan kita nak menakutkan siapa-siapa. Tapi kalau tanpa ilmu, tanpa persediaan dan kita tak macam bagi peluang pada diri kita, kan? Betul tak Muaz? Betul. Kita memang kena ada perasaan takut tu sedikit. Supaya kita ambil langkah untuk berjaga-jaga. Betul. Ambil langkah tu yang kita cuba nak terapkan kepada para jemaah kita. Dan juga diri saya sendirilah. Sebab saya pun berimpian. Bila berimpian ni kita perlu juga fikir sebarang kemungkinan yang boleh berlaku.